Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Selamat tengah hari. Kali ini anda bersama saya, hos kali ini iaitu nama saya Syazwan dan saya kini bersama dengan Cik Syazam bin Syafiee Yes, daripada betul. Universiti Kuala Lumpur. Unical. Boleh Syarat kata Daham bin Sapi daripada Universiti Kuala Lumpur, boleh panggil Adham je. Adham je. Ya. Apa khabar Cik? Sihat? Baik, baik, alhamdulillah. Dah makan tengah hari? Belum lagi? Belum lagi, tak apa kita Ah, settlekan ni lepas tu kita makan. yes. InsyaAllah, okey. Dah tahu dah nak pergi ke mana dah. Okey, okey. Sebelum tu kita pergi lebih lanjut, boleh Hmm, Cik memperkenalkan diri, baik. Cik sebagai apa dekat UniKL? Baik. Okey, hari ini Unical berada di Star Education Fair, iaitu salah satu daripada karnival pendidikan yang berprestij. Mhm. Kini berada di Spice Convention Center. Saya mewakili salah seorang daripada pegawai kemasukan ke Universiti Kuala Lumpur, yang mana nama departmen saya mesra. Mhm. Mesra Marketing, Student Recruitment and Admission, yang mana menjaga semua kemasukan pelajar ke UniKL. So jadinya pelajar boleh datang ke Star Education Fair sekarang ni berada di Spice Penang untuk datang mohon dapatkan tawaran terus daripada UniKL. Okey, Boleh. soalan yang pertama saya nak tanya kan. Baik. Okey, boleh perkenalkan sedikit tentang institusi Cik iaitu Universiti Kuala Lumpur. Baik. Apa Okey. yang kos yang ditawarkan dan apa fasiliti yang ada? Okey, baik. So UniKL ni kalau kepada yang masih belum mengenali Universiti Kuala Lumpur, Universiti Kuala Lumpur atau lebih dikenali sebagai UniKL, Mhm. dia adalah satu universiti swasta Hmm. tetapi dimiliki sepenuhnya oleh Ma Majlis Amanah Rakyat. Pernah lihat? Ya, Betul. dimiliki oleh MARA. So Betul. jadinya UniKL mempromosikan dirinya sebagai universiti vet, Mhm. yang mana kebanyakan programnya kita ada 12 kampus Mhm. di seluruh Semenanjung Malaysia. Buat masa ni kebanyakannya di Pantai Barat. 12 kampus ni terdiri daripada pelbagai bidang teknikal. So jadinya pelajar kalau memohon ke UniKL, dia akan memohon program mengikut lokasi yang dia nak. Program tu akan berada di certain lokasi saja. Mhm. Contohnya kalau katakan yang terdekat dengan Penang ni, kita ada UniKL Malaysian Spanish Institute di Kulim, tapi bidangnya lebih kepada bidang mechanical design, Mhm. semiconductor, Mhm. bidang-bidang apply electronics. Dan kalau katakan pelajar tu kata saya nak mohon bidang IT, dia Mhm. tak boleh belajar di Kulim. Dia Hmm. kena pergi ke UniKL yang dia berada Oh, di Kuala okey. Lumpur. Ya, Jadi maksudnya ke kampus yang lain. ke kampus Betul. yang lain. So 12 kampus tu kalau saya summary-kan, di Kulim lebih kepada bidang-bidang seperti tadi tu, mechanical design, semiconductor. Kita ada di Ipoh, UniKL RCMP, Mhm. bidangnya lebih kepada medical, farmasi, fisioterapi, nursing akan berada di Ipoh Perak. Kita ada di Lumut, bidangnya lebih kepada marine engineering, Mhm. offshore, naval architecture, maritime management. Itu baru 3. Yang keempat kita akan pergi ke UniKL BMI di Goba. Satu kampus yang memang fokus sepenuhnya dalam bidang electrical electronics. Dia ada bidang sustainable energy berada di Gombak. Seterusnya kita turun ke uh, Ceras. Mhm. Ceras kita ada UniKL MIDI, Malaysian Italy Design Institute, lebih kepada bidang-bidang berbentuk fashion, railway engineering, technology management, industrial design. Masuk ke KL, kita ada UniKL MIIT macam saya kata tadi, Mhm. satu kampus yang fokus dalam bidang IT sahaja. Kita ada software engineering, IoT, AI akan Mhm. berada di Kuala Lumpur. Dan di Kuala Lumpur ada 2 kampus dan satu lagi UniKL Business School. Yang ni satu-satunya kampus UniKL yang tidak menawarkan program-program berbentuk sains atau technical. Dia satu-satunya kampus menawarkan semua bidang berbentuk management, accounting, marketing, international business, tourism, analytical economics, semua berada di UniKL Business School. Kita turun lagi ke bawah, kita Mhm. ada di Kajang, lebih kepada bidang-bidang berbentuk biomedical, medical health science, safety and health, UniKL Mestec. Dan seterusnya berada di Bangi, kita ada UniKL MFI. Ini antara kampus UniKL yang agak lama. Fokus dalam bidang totally bidang technical. Kita ada welding, automotive maintenance, kita ada mechatronics, mechanical engineering, water engineering berada di Bangi. Dan seterusnya kita pergi ke Sepang, ini kampus yang ke-10. Di Sepang dia akan fokus kepada aircraft engineering, bidang-bidang aircraft avionic dan aviation management. Yang ke-11 kita berada di MySet Melaka. Satu kampus dalam bidang chemical engineering, termasuk dalam bentuk food engineering akan berada di Melaka, dan seterusnya di Alur Gajah Melaka, dan seterusnya yang terakhir berada di MyTech, di UniKL MyTech di Pasir Gudang Johor. Satu kampus yang fokus dalam bidang berbentuk logistik dan juga bidang petroleum engineering, facilities maintenance dan instrumentation and control. So secara summary-nya itulah 12 kampus Universiti Kuala Lumpur, yang mana setiap kampus menawarkan bidang-bidang yang berbeza.
Baik, So maknanya daripada 12 tu banyak pelajar boleh pilih course yang dia pilih. ambil ada. Yes, ada kalau ikutkan UDKL ni ada hampir 147 program Hmm, daripada asasi sehingga ke PhD. okey. Pelajar boleh pilih. Yes. Okey, so sekarang ni macam pelajar ingin Hmm. mendaftar dengan UniKL, Hmm. apa cara dia dan apa syarat untuk kemasukan ke dalam Baik, UniKL? baik. Macam sekarang ni kita datang menyertai karnival pendidikan Mhm, seperti di Star Education Fair ni, tujuannya kita nak pelajar terutamanya pelajar adik-adik yang lepasan SPM okey. datang ke karnival seperti ini, bawa je bukti kelayakan Mhm, dalam phone, boleh bawa yang salinan slip dan sebagainya. mhm, Terus mohon di sini dan terus dapatkan tawaran. mhm, Ataupun yang tak boleh datang, terus pergi je ke website UniKL. Simple je, mhm, www.unikl.edu.my. Dekat main website tu kita dah buat satu shortcut, apply now. Klik mhm, je. Daripada situ pelajar terus boleh memohon, ada simple dalam 5 step untuk diisi dan mhm. dalam masa 3 hari macam tu, 3 ke 5 hari UniKL akan keluarkan tawaran. Okey. Ha. So sekarang ni kalau macam pelajar tu dia Hmm. dah ambil course daripada UniKL, Baik. jadi untuk ada apa tawaran untuk beasiswa ke ataupun untuk pembayaran pelajaran? Baik. Kalau sini di sini KL kalau untuk dari segi bantuan keuangan, Mhm, terutamanya kalau kepada pelajar yang menyertai program asasi UniKL, Foundation UniKL, UniKL ada tawarkan scholarship kita panggil UTAF. UniKL Top Achievers Foundation Scholarship yang mana scholarship ini memerlukan pelajar dapatkan tawaran program asasi UniKL dengan minimum kelayakan dia sebenarnya 5 kredit. mhm, Tapi untuk memohon ke UniCap punya scholarship bagi program foundation, pelajar perlukan sekurangnya 6A. 6A dia dah boleh mohon UniCap punya scholarship untuk dapatkan free foundation mhm. di UniCal. Ataupun kalau pada peringkat diploma dan ke atas diploma dan bachelor, bantuan keuangan yang utama berada di UniCal adalah daripada pinjaman mara dan juga PTPTN. Okey. Baik. So soalan seterusnya, Hmm. apakah kemudahan dan fasiliti yang disediakan oleh pelajar? Facilities yang UNICAD sediakan Betul, kepada pelajar. betul. Sekarang ni kalau katakan pelajar-pelajar menyambung pengajian ke universiti ni yang paling pelajar-pelajar perlukan sebenarnya adalah accommodation, Mhm, penginapan. pendapat anda? Buat masa ni UniKL memang semua kampus UniKL ada penginapan disediakan. Mhm, Terutamanya keutamaan diberikan kepada pelajar-pelajar baru. mhm. Contoh adik-adik New intake new betul. intake, Mhm, adik-adik yang lepasan SPM ni keutamaan memang diberikan kepada mereka. So cumanya kekangan dia pada semester 2 dan seterusnya pelajar kena memohon mhm. asrama ni untuk dapatkan tempat, keutamaan diberikan kepada Betul. pelajar yang aktif dengan aktiviti di kampus. Okey. Tapi selain pada itu kalau katakan fasilitis lain-lain seperti padang bola, tempat Mhm. bersukan, tak ada masalah. Semua ada di Semua semua ada kampus komplit UNIKL. semua komplit betul. Hmm. Okey, soalan terakhir saja. Baik. Apakah nasihat kepada pelajar yang ingin mendaftar dengan UniKL Okey. dan cara dia macam mana? Sekali lagi saya tanya kan macam mana Ha, dia nak daftar nyambung. dan juga boleh datang ke mana untuk daftar Baik, dengan okey. Sebenarnya cara yang paling mudah macam saya kata tadi, cara yang paling mudah senang saja. Buka je handphone, buka mhm, laptop, pergi ke www.unicl.edu.my. Simple. Main website tu, dekat main website tu kita dah ada buat satu shortcut, dia ada button apply now, check application status. So tekan button apply now tu dan pelajar akan dibawa ke page permohonan UniCal, ada 5 step, ada 4-5 step untuk pelajar isi, mhm, maklumat dia, kelayakan dia, program apa yang dia nak, isi step tu dan submit application, simple online dan pelajar kita akan proses dia punya permohonan dalam masa 3 ke 5 hari. Tapi kelebihannya kalau datang macam ke Star Education Fair ni yang berada di kampus, kita ada bawa sekali staff yang kita kata admission. mhm, Staff admission ni yang memang menjaga sistem kemasukan UniCal. Dia boleh mohon di sini mhm. dan admission akan Secara langsung. secara langsung Betul? dan admission akan terus keluarkan tawaran. Cuma bawakan dia punya kelayakan Bukti cuma kelayakan lah, bukti betul-betul kelayakan. kelayakan Dia nak betul. tunjuk ini syarat minimum kelayakan. Contoh SPM, Mhm. dia akan tunjukkan kelayakan minimum SPM yang Ya, dia ada. So okey. terus kita akan keluarkan tawaran. Mhm, Itu tujuannya antara kita apa ni? Kita nak segerakan keluarkan tawaran supaya pelajar dapat tawaran, adakah dia dapat tawaran program yang dia nak dan dia dapat juga info-info berkenaan tawaran contohnya seperti yuran pengajian, yuran pendaftaran, mhm. apa-apa info ni semua ada dalam tawaran tu. Okey. Mudah untuk dia buat keputusan sama ada dia nak memilih ke UniCal ataupun dia memilih institusi lain. Senang dia buat comparison. Okey. So kepada adik-adik yang di luar sana yang masih lagi keliru nak mencari tempat untuk belajar, kemungkinan boleh berfikir untuk masuk ke UniKL.
Terima kasih juga Boleh, kepada Cik Syazam kerana sudi bersama boleh. saya dengan podcast kali ini. So kita akan jumpa sebentar lagi dengan institusi yang lain. Baik, Terima kasih. sama. Baik.